Kita nak petik buah tin segar. Ni ladangnya. Assalamualaikum. Okay. Yang kita tanam ni, ini masih daun daripada Jepun. Ada masak warna. Oh. Ni ke merah ni dah masak ni. So kalau botol ni, kalau kita dah masak, dia turun macam ni. Macam mana? Yang melentur ke bawah macam ni. Dia melentur ke bawah. Oh, dia kalau tak masak dia. Dia kalau kurang ranum, dia akan tegak lagi lah Tegak macam lagi. ni. So lagi gelap, dia lagi manis, lagi juicy lah, lagi sedap. So nak petik dia tu, pegang macam ni, Okay. tolak je ke bawah. Dia punya Tolak ke tangkai bawah. tu. Tarik je ke bawah. Tapi make sure you pegang lah. Sebab sometimes kalau orang tarik macam ni je, nanti dia Jatuh bergeser lah. kat sini, Aha. dia akan penyek. Penyek. Dia akan ya. Okay. So boleh teroka lah sampai ni. Dia ada limit masa tak? Tak ada Betul-betul ranum, dia akan merekah macam ni lah. Oh ni kalau Tolak je tangkai ke bawah. Macam tu. Ini belah dua, boleh terus makan. ni kita dah masak ni. Ni dia punya getah dia okey. Letuskan sikit. Okey. So penyek. Okey. Kau makan daripada atas ni. Oh bismillah. Makan sekali dengan kulit. Oh ya. Oh, sedap. Sedap. Ini sedap. Lain tak dengan yang kering? Macam ni saya pernah beli dekat macam yang ni dekat Pasar Raya kan. Tapi lain lah rasa dia dengan Sebab apa? petik Sebab sendiri. yang sana dia petik muda. So yang ni memang fresh kan. Yang ni memang ranum dekat pokok. So memang of course lagi juicy, lagi manis macam tu. Sedap. Okay. So petik tips dia macam tu. Petik dia kalau nampak yang lebih merekah tu dia lebih manis lah. Kalau nak macam nak simpan sikit macam tadi tu okey lah. Oh kalau ni dia tak ni lagi. Petik makan segar. Ui sedap lah. Yang segar punya. Dadah. Hai buah tin, seli buah tin. Kena cuba. Hai buah tin. Sedap. Tin tu kita di repack macam ni lah. Bungkus.